Betulkah membaca doa iftitah akan membuka pintu-pintu langit? Ada saya dengar. Soalan yang bagus. Soalan ni berkaitan dengan satu hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Umar menyatakan satu hari Ibnu Umar dan para sahabat solat bersama dengan baginda Nabi SAW. Kemudian semasa solat, salah seorang daripada jemaah sahabat membaca doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian selesai sembahyang, selesai saja solat, Nabi SAW dipendekkan cerita, Nabi tanya, siapa yang baca doa iftitah Allahu akbaru kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Siapa yang baca doa tu? Maka dipendekkan cerita, salah seorang sahabat mengakulah, wahai Rasulullah, saya baca. Maka Nabi kata apa? Aku sangat takjub kerana aku melihat pintu-pintu langit dibuka disebabkan bacaan doa iftitah tersebut. Maka kata Ibnu Umar, semenjak daripada hari itu, aku tidak pernah meninggalkan bacaan doa iftitah tersebut. Jadi ini menceritakan kepada kita betapa besarnya ganjaran, fadilat, kelebihan yang ada pada seseorang setiap kali solat, selepas daripada takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah, kerana ianya sangat-sangat dituntut, ianya sangat-sangat digalakkan untuk kita membacanya pada setiap kali kita nak solat, kecuali apabila kita solat jenazah sahaja, kita tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.